Yang pertamanya, saya dah masuk 40, memang tak pandai baca Quran. Jadi saya mencarilah kaedah haraki, mencari kaedah sebenarnya, pelbagai kaedah yang saya tengok. Cumanya kaedah haraki ni dia mudah mengingat dengan pergerakan dan tarian tu. Jadi kita tak perlu hafal. Kita cuma ingat pergerakan ni kan memudahkan. Jadi daripada situlah saya tertarik. Benda pertama saya buat, bila saya pergi sembahyang Jumaat tu, habis semualah tulisan-tulisan Arab tu saya baca. Sebab dah boleh baca kan. Jadi dia excited lah. Habis semua nak baca. Tapi Alhamdulillah, syukur. Rasa semangat nak baca. Rasa memang orang kata mengembalikan minat untuk kembali membaca Al-Quran. Dia jadi macam, yalah, kita rasa suka sangat kerana kita dah kenal huruf, kita dah tahu cara baca panjang pendek. Jadi dia mengimbau balik bila kita ni dulu-dulu tak pandai baca langsung, jadi malu dengan orang yang lebih muda, dengan anak saudara, dengan siapa-siapa yang lebih muda yang boleh membaca dengan lancar. Jadi sekarang ni Alhamdulillah, rasa syukur sangat boleh baca.